Hai, Assalamualaikum, bertemu lagi kita dalam Bycam Studio Informasi bola sepak terbaik untuk anda. Jadi seperti mana yang kita tahu, skuad Harimau Malaya bakal meneruskan dalam kempen saingan kelayakan Piala Asia bertemu dengan pasukan Laos dalam dua perlawanan, iaitu pada 9 Oktober di Uwe dan 14 Oktober di Stadium Nasional Bukit Jalil lah. Jadi bagi aku dua perlawanan ni cukup penting lah untuk kita kutip mata maksimum 6 mata. Jadi semalam pun FIFA dah keluarkanlah laporan penuh mengenai isu pergantungan tentang 7 pemain warisan. Jadi apa-apa isu pergantungan ke, tolak mata ke, tak apalah, kita tinggalkan dulu benda tu. Kita fokus untuk dua perlawanan ni dululah, Mat. Coach Peter telah memanggil 29 pemain untuk bertemu dengan pasukan Laos nanti tanpa 7 pemain warisan lah yang telah digantung. Jadi walaupun tanpa 7 pemain warisan tersebut, aku harap 29 pemain ni bermain bersungguh-sungguh lah, berjuang berhabis-habisan lah demi lencana di dada, tunjukkan yang mereka juga ada kualiti seperti 7 pemain warisan tersebut, Ahmad. Jadi untuk update terbaru, dua penjaga gol iaitu Haziq Nazli dan juga Azri Ghani telah digugurkan akibat masalah kesihatan dan digantikan dengan Syehzan dan juga Suhaimi Hussein. Cukup excited jugalah dengan call up kali ini apabila ada muka-muka baru seperti Ramadan dan juga Jordan Mintah lah. Kita tahu yang Ramadan memang sekarang tengah on form gila-gila dah, Mat. Dan juga Declan Lambert yang telah lama tidak dipanggil ke dalam skuad kebangsaan lah. Selain itu, dua pemain bawah 23 tahun juga telah dipanggil iaitu Ali Izwan dan juga Ubaidullah. Jadi kalau kita tengok call up kali ni, walaupun tanpa 7 pemain warisan, bagi aku call up kali ni nampak solid lagi, Mat. Daripada segala aspek, dari penjaga gol sehinggalah kepada penyerang, boleh katakan kesemua pemain-pemain ni dapat minit permainan cukup dalam saingan Liga Super kecuali Syehzan, Junior Aston dan juga Corbion. Tapi walaupun Corbion ni dapat kurang minit permainan, Mat, untuk bersama dengan pasukan JDT, tapi kalau beliau ni bermain atas padang memang beliau akan beri 100% lah. Tak nampak beliau ni kurang minit permainan, Mat. Jadi aku rasa tak ada lah isu tentang panggilan Corbion ni. Sebab apa? Boleh katakan beliau ni antara left back terbaik yang Malaysia ada sekarang ni lah. Jadi untuk preview bertemu dengan pasukan Laos. Jadi pasukan Laos ketika ini berada di ranking ke-185 dunia. Ranking terbaik mereka adalah 134 dan ranking terburuk mereka adalah 210. Masih tidak pernah layak lagi lah ke dalam saingan Piala Asia. Jadi kita dengan pasukan Laos ni pernah bertemu sebanyak 19 kali. 13 kemenangan berpihak kepada kita, seri 5 kali dan tewas hanya sekali. Kita last tewas dengan pasukan Laos adalah pada tahun 1997. Kali terakhir kita bertemu dengan pasukan Laos ni adalah pada November 2024. Ketika itu kita menang 3-1 dalam friendly match lah. Jadi untuk 5 perlawanan terakhir pasukan Laos ni, mereka hanya menang sekali, 2-1 bertemu dengan pasukan Nepal, tewas 3 kali bertemu dengan pasukan Vietnam, Sri Lanka dan juga Myanmar, dan seri sekali 1 sama bertemu dengan pasukan Filipina. Jadi ketika ini pasukan Laos dilatih oleh jurulatih daripada Korea Selatan iaitu Hak Hyun Jun. Dan untuk pengetahuan korang lah, pasukan Laos ni telah di K-pop lah apabila banyak jurulatih daripada Korea Selatan ni ada dalam pasukan Laos, daripada ketua jurulatih sampailah fisioterapi. Kira-kira ada 8 wakil lah daripada Korea Selatan ni ada dalam pasukan bola sepak Laos ketika ini. Jadi pasukan Laos ni telah memanggil 23 pemain mereka untuk bertemu dengan pasukan Malaysia nanti, dan ada 3 pemain mereka yang bermain di Liga Luar Negara. Yang pertama adalah Patuvong Sangvile yang bermain untuk pasukan BG Pantum United. Yang kedua adalah Damok Tong Kam Savat yang bermain untuk Tang Hua di Liga Vietnam. Dan yang ketiga adalah Bung Pancang Bung Kong yang bermain untuk Sui Reng di Liga Kemboja. Berpeluh, Mat, bernafas, Mat, nak sebut nama seorang-seorang ni. Ini baru 3 player. Kau bayangkan kalau 23 player tu aku nak sebut seorang mahu kena pensan jugalah, Mat. Jadi kalau kita tengok, ramai pemain-pemain Laos ni yang dipanggil adalah pemain-pemain muda, banyak berusia bawah 23 tahun lah. Sebab apa? Kita tahu bola sepak remaja kat Laos ni memang cukup power lah, Mat. Pembangunan remaja mereka memang cukup melecun lah. Sebab apa? Kita pun, skuad kita pun untuk skuad remaja berapa kali jugalah tewas dengan pasukan Laos ni lah. Apa yang paling menarik, ada seorang pemain mereka yang baru berusia 17 tahun dipanggil, iaitu Kamanak Tapesu. Jadikan beliau merupakan pemain paling muda lah dalam skuad Laos ni bertemu dengan pasukan Malaysia nanti. Jadi untuk 3 pemain tumpuan pasukan Laos ni, yang pertama adalah Boh Pucha Bangkong, kapten mereka yang ada 30 caps untuk pasukan Laos dan telah skor 7 gol. Yang kedua adalah Choni Wampesuk, penyerang mereka yang cukup lincah. Dan yang ketiga adalah Peter Patawong, juga penyerang mereka, dan beliau ni ada skor 1 gol bertemu dengan pasukan Nepal waktu kelayakan Piala Asia hari itulah. Jadi untuk pasukan Laos ni sudah tentulah taktikal mereka akan bermain bertahan dan kemungkinan besar mereka akan bermain permainan long ball lah. Kalau mereka buntu
bermain dalam short pass kalau tengah kita memang cun baik lah nantilah. Dan kita kena jaga-jaga jugalah pemain sayap mereka. Boleh katakan pemain sayap mereka ni cukup laju lah. Dan ditambah pula mereka ni banyak darah muda. Jadi sudah tentulah kemungkinan besar mereka juga akan gunakan tactical counter attack lah nanti. Jadi untuk ramalan layak buat akulah, untuk Malaysia bertemu dengan pasukan Laos ni, macam biasa Coach Peter akan gunakan tactical 3-4-3 dengan Syiham menjadi penjaga gol, Dion Kul, Syahrusan dan juga Hari Aikal di 3CB, Corbin Ong dan juga Quentin Cheng di wing back. Untuk tengah kemungkinan besar Noah Lane dan juga Stuart Wilkin lah. Dan untuk 3 front 3 kita, 3 penyerang kita, 3 bahagian serangan kita, iaitu Arif Aiman, Faisal Halim dan juga Romel Morales lah. Jadi aku tahu ramai sebenarnya nak tengok Afiq dan juga Ramadan bermain. Sudah tentulah mereka ni bakal bermain as super sub lah. Juga sama macam Joel Demintah dan juga Richard Chin lah. Jadi Mat, macam mana ramalan korang pertemuan Malaysia bertemu dengan pasukan Laos nanti? Korang boleh komen kat bawah lah. Apa-apa kita doakan yang terbaik lah buat bola sepak Malaysia. Semoga yang baik-baik saja lah. Tak naklah kita dengar isu pergantungan ke tolak mata. Kalau macam tu, aduh, sakit juga lah Mat. Jadi untuk pasukan Malaysia, untuk 29 pemain ni, berjuanglah bersungguh-sungguh, carilah kemenangan untuk kita. Dan untuk penyokong, ayo kita berikan sokongan penuh kepada skuad Harimau Melaya nanti. Jadi itu sajalah video aku untuk kali ini. Jangan lupa untuk tekan like, share dan juga komen. Aku lain, assalamualaikum.